betapa teruknya tuan-tuan bersimpang jauh daripada maqasid syariah. Ada tuan-tuan, bila dipegang oleh bukan ahlinya. Saya dah pernah buat diskusi dengan mereka. Saya bersama-sama dengan Persatuan Ulama Malaysia, wakil Persatuan Ulama. Mereka jemput, kita datang, ingatkan boleh bincang. Rupanya begitu emosi, hentam, kata kita ni 3-4 kali riba dia. Kalau bank konvensional tu sekali riba, bank Islam ni 4 kali riba. Saya tanya dia, macam mana kalau kita nak relatekan apa yang kamu cakap ni dengan satu kaedah fiqh yang berbunyi idza daqal amru tasa' wa idza tasaq da'. Lalu dia pun jawab dia lain. Saya kata tak jawab soalan. Soalan apa? Saya kata kaedah fiqh ni macam mana nak guna ni? Dia kata apa ertinya tu? Saya kata kamu pandai sangat duk beritahu haram, halal, haram. Ingatkan tahulah kaedah fiqh, patutnya mestilah tahu. Ini kaedah fiqh yang sangat biasa pun tak tahu. Lalu dia pun kata, alah sebenarnya tipu balak yang kamu belajar kat universiti ni semua deceitful, tipu. Ini tuan-tuan, ada orang macam ni. Kita sama tak boleh bincang begitu. Bukan saya seorang, saya dengan Profesor Madya Dr. Abdul Karim Ali daripada Universiti Melaya, dengan Dr. Roslan, wakil Persatuan Ulama Malaysia, tak boleh bincang. Jadi dia nak jual rumah saya juga, tapi dengan duit kertas. Okey, baik, dan tidak meraihkan masalah-masalah yang ada di sekeliling. Sebab itulah para ulama fiqh, mereka bukan nak berhukum sahaja, tapi mereka melihat kepada implikasi hukum. Ini majlis fatwa punya kerja, melihat kepada implikasi hukum kepada rakyat. Sebab itulah Rasulullah pernah dalam riwayat Abu Daud didatangi oleh seorang lelaki yang berumur, veteran, pada bulan puasa. Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku cium isteri aku batal tak puasa aku? Tak batal. Nabi datang lepas tu beberapa selang minit, datang seorang muda tanya soalan yang sama. Nabi kata batal. Sahabat-sahabat yang ada dengan Nabi menjadi pelik, tercengang-cengang. Maka Nabi nampak, Nabi kata, aku tahu, kamu mesti nak tahu sebab apa. Nabi kata sebab orang tua biasanya bila dia cium isteri dia waktu bulan Ramadan siang hari, dia berhenti situ lah. Tapi orang muda dia tak berhenti. Tapi Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi mengulas dalam kitab Fiqh Siyam. Itu zaman Nabi, zaman sekarang orang tua pun sama juga. Jaga-jaga. Okey. Jadi orang tua pun sama juga. Baik, jadi kita nak beritahu elahnya tadi, itulah dia. Nampak? Jawapan Nabi kepada satu soalan, tapi kepada dua kumpulan orang berbeza. Itulah kehebatan fatwa. Fatwa ni bukan maknanya tak konsisten. Konsisten, dia melihat kepada keadaan. Dia ada kala boleh jadi ringan, ada kalanya boleh tadarruj secara beransur dan seumpamanya. Maka kita hari ini, bank Islam hari ini wujud dalam framework bank konvensional, gunakan duit kertas. Maka para ulama satu dunia kata harus, selagi mana ikut syarat emas dengan perak, then okey. Sebab itulah kalau kita kata haram, maka kita telah mengharamkan semua orang. Maka ini adalah terlampau menyusahkan manusia. Maka ulama fiqh tidak akan mengeluarkan keadaan yang sedemikian rupa. Itulah kaedah fiqh tadi. Idza daqal amru tasa'. Apabila kita sempitkan sangat hukum menjadi terlampau susah, maka pada ketika itu orang terlampau ramai akan menjadi haram. So kita kena ambil ihtiyat yang longgar sikit. Bukan longgar, yang meraihkan. Sebab itulah disebut oleh Aisyah, idza khtar ma khuyira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Apabila Nabi diberi pilihan dalam dua keadaan susah, dalam dua keadaan Nabi akan pilih yang lebih mudah selagi mana tidak membawa, tidak dosa dengan qat'i. Okey? Jadi menggunakan duit kertas hari ini, kalau kita kata haram, semua orang terlibat dengan haram. Semua orang tak bayar zakat. Tengok dia punya implikasi. Ya? So dalam mazhab Syafi'i, aurat wanita macam mana tuan-tuan? Aurat wanita. Kalau tuan-tuan belajar kat pondok-pondok di Kelantan, seluruh tubuh termasuk muka dan tapak tangan. Belajar. Buka aurat umai. So ada fatwa yang lebih ringan, muka dan tapak tangan tak masuk. So ini dia tuan-tuan, hikmatul alim. Kena cari orang yang faqih. Sebab itulah Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apa nama tu,
innama tashdidu yuhsinu kullu ahad, ya, wa rukhasu min wa rukhsatu min, sesungguhnya tasydid iaitulah mengharamkan semua benda, semua orang boleh. Tapi min faqih, rukhsah itu datang daripada seorang faqih. Jadi faqih itu maknanya daripada ijtihad yang mendalam. Jadi ini yang kita kena timbangkan. So kesimpulan kita, mata wang, ringgit Malaysia, US dollar, Brunei dollar, Singapore dollar, semuanya pada hukum emas dan perak. Bila tukar mestilah diserah terima dalam satu masa. Kalau tengok kepada gambar rajah tu, bila emas tukar dengan emas, mestilah pada satu waktu dan berat dia mesti sama. Hari ini dekat mana berlaku riba ini? Bila mana orang perempuan nak buat trade in emas. Perempuan dia ada rantai yang lama, gelang yang lama, dia nak tukar pergi kedai toke berapa kilo, berapa gram? 20 gram. Toke saya nak yang baru yang itu, 25 gram. Tambah duit dalam poket, nah RM500. Kalau ikut 4 mazhab, riba. Kalau ikut 4 mazhab lah, riba. Sebab emas yang ditempa musawarah sama saja hukum dia dengan emas yang dalam bentuk bullion. Ya? Tapi kalau mengikut minoriti, iaitulah pandangan Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim rahimahumullah, mereka berkata kerana emas ini telah ditempa, kerana ada skill masuk dalam tu, maka ketika itu diharuskan. Jadi maknanya kalau tuan-tuan nak ambil ijtihad Imam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, saya tak tahulah. Tapi kalau 4 mazhab, bila tuan-tuan dan puan trade in emas, mestilah sama berat. Kalau tak mau sama berat, mesti buat macam Nabi ajar tadi. Jual emas tu dulu, ambil ringgit Malaysia, baru pula beli semula, mengikut akad-akad yang berbeza. Tapi hari ini kalau tuan-tuan pergi ke Pohkong contohnya, Habib Jewels ke, ataupun mana-mana syarikat emas yang ada dekat kedai, dekat seluruh Johor, Kuala Lumpur, tuan-tuan nak jual emas, nak ambil duit cash, mereka tak pegang duit cash tu. So nak buat transaksi itu tak boleh. Berbeza dengan ketika mana pengalaman saya berada di Jordan, penjual emas adalah orang Islam yang faham hukum. Bila kita kata nak trade in, kau nak ambil Ibn Taymiyah ke Johor? Oh, pandai. Johor. Johor ke? Berapa? Ni, beli, ambil duit. Kemudian bawa fikir, nak beli kat sini ke kedai sebelah? Tak nak beli lah. Gitu. Okay. Tapi kat Malaysia payah, betul, payah. Memang payah. Kalau payah nak buat macam mana? Pakai je lepas tu sampai meninggal dunia. Ataupun pergi gadai, beli dapat duit, pergi punya belilah punya yang lain. Ya? Habis. Kemudian yang keseluruhnya, beli yang kat mana berlaku lagi riba dalam konteks ni 4 mazhab? Bila mana orang lelaki atau orang perempuan membeli emas secara beransuran, bayaran ansuran. Ini di Kelantan banyak ni, Kelantan. Kecuali kalau tuan-tuan nak ambil fatwa Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim, 4 mazhab tak boleh. Tiber, itulah emas dalam bentuk serbuk pun termasuk dikira emas. Itulah bila kita beli emas, bayar mesti cash. Ingat tu suami-suami nak beli emas tu isteri, bayar cash. Kalau bayar pakai kad kredit, maka ada khilaf. Sebab tak dikira cash. Sebahagiannya kira cash kalau dalam negara. Sebab kad kredit dikira bayar on the spot. Namanya qabdul hukmi, dibayar secara hukmi, maka cash. Tapi mestilah kita berada dalam negara sahaja. Sebab kalau kita beli emas tu guna kredit kad Islam ataupun debit kad Islam, charge kad Islam di Dubai contohnya, maka pembayaran itu akan lebih daripada 3 hari baru sampai kepada penjual. Maka di situ menurut sebahagian ulama tak boleh, kerana diketahui lawatnya sampai duit cash itu kepada penjual. Dalam negeri biasanya dalam 3 hari bank akan sampaikan duit itu kepada penjual. Maka di situ diambil fatwa yang paling ringan, iaitulah dalam mazhab Maliki, ma qaraba syai' yu'ti hukmuh. Itu kaedah dia. Iaitulah apa yang dekat diambil hukum yang dekat. 3 hari dikira spot. Dikira spot. Spot maknanya SPOT, maknanya serah terima secara yadan biadin. Dalam fiqh muamalat kita tak boleh lari daripada mengambil beberapa mazhab.
Dalam fiqh ibadat kita boleh ambil fiqh Syafi'i saja. Dalam bab fiqh muamalat memang majlis fiqh apa nama tu, Bank Negara Malaysia dan juga majlis fatwa antarabangsa tak ada masalah kita campur mazhab-mazhab ini dengan mengambil dalil yang kita rasa terkuat. Ya. Ini tak ada masalah. Dia tak masuk dalam talfiq yang mazmum. Tak. Okey. Baik. Kemudian bila mana kita tukar mata wang ringgit dengan mata wang Brunei, mestilah kita pergi airport tu tukar, kita beri sekarang, ambil sekarang. Tak boleh kita beri sekarang, ambil besok. Tak boleh. Ambil besok saja riba nasi'ah. Bertambah saja riba nasi'ah, bayar tu berbeza, riba al-fadl. Okey? So dekat mana berlakunya riba ini lagi? Iaitulah membeli emas dengan kredit kad, mempertukaran wang, denda penalti aja. Insurans konvensional. Ini satu lagi. Sorry. Insurans. Kalau tadi beli kereta dengan bank konvensional dah riba, ambil pula insurans konvensional. Yang halal ni namanya takaful. Yang haramnya namanya insurans konvensional. Untuk kereta, untuk rumah, MRTA namanya. Untuk fire ataupun untuk kematian. Maka ini semuanya adalah judi, kata Majlis Fiqh Antarabangsa dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 1972 mereka telah keluarkan fatwa ini. 78 mereka keluarkan lagi. Insurans hayat adalah riba, adalah sebahagian yang mengatakan riba kerana kita bayar duit premium, kita akan dapat pada waktu akan datang lambat dengan jumlah yang lebih banyak. Sama ada kita dapat ataupun kita punya beneficiaries. Okay? Jadi di situ adanya unsur riba kata sebagian ulama, tapi sebahagian besar ulama kata yang lebih ternyata terzahir dalam insurans adalah gharar judi. Macam kita bertaruh, ini duit untuk kita bertaruh. Kalau aku accident aku dapat, kalau tak accident kau dapat. Kan? Itu dia. Terakhir emas, beli emas serang-serang, habis kat situ. Okay, saya rasa habis pengenalan riba. Gharar saya tak sempat, kita pasal langkau. Sekarang kita nak pergi kepada perbankan Islam. Ya, serba ringkas kita pergi kat mula-mula tadi. Baik, perbankan Islam yang pertama sekali, ini status sekarang ni sebagaimana disebut oleh YB tadi, telah pun disebut secara ringkas, walaupun YB tadi menyebut statistik pada tahun 2005, tapi tahun 2011 ni dah bertambah banyak. Iaitulah aset perbankan Islam dan keuangan Islam di Malaysia sudah mencapai 21%. Tadi YB sebut 12%. Itu adalah pada tahun 2005. 2011 sudah mencapai 20%. Okay, saya lompat. Cuma saya nak sebut, walaupun sampai 20%, perbankan Islam yang ada di Malaysia ni adalah kedai runcit berbanding dengan Tesco. Ada Tesco tak kat sini? Carrefour ada, Giant Tesco. Ini semua hypermarket. Duit banyak maka dia beli secara wholesale, dia dapat harga rendah, dia jual pada kita harga rendah sebab mereka banyak duit. Kedai runcit, tuan-tuan, mereka tak mampu beli sekali banyak, sebab tu harga kedai runcit biasanya lebih mahal daripada hypermarket. Kalau air mineral begini di kedai runcit mungkin RM1.70, hypermarket mungkin RM1.20. Air yang 1.5 liter 12 botol tu dekat hypermarket RM11.90 saja. Tapi kalau kedai runcit RM15. Sebab mereka beli sikit-sikit. Okey. So Islamic Bank yang terbesar dalam Malaysia namanya Maybank Islamic Bank. So dalam Malaysia ni dia ada dua jenis bank Islam. Satu window ni tingkat je, macam kaunter. Jendela Islamic Bank di bank konvensional. Ya, yang kedua full fledged Islamic Bank. Iaitulah bank yang beroperasi di bawah Akta Perbankan Islam. Okey. So kedua-duanya disahkan halal,